Makanan-makanan dekat sini bukan setakat nampak menyelerakan tau, tapi memang sedap. Dan PNC Kitchen Restoran Bukit Sentosa Rawang ni luas ya, 2 tingkat. Jadi memang sesuai kalau nak makan dengan family atau kawan ramai-ramai tau. Lepas tu korang jangan sangka restoran diorang nampak moden, tak ada set talam berlauk macam ni. Ada mat. Dalam set talam ni ada lauk ayam masak lemak cili api, sambal sotong, telur masak kicap, telur dadah, and ada sekali ulam dengan sambal belacan tau. Dan percayalah sambal sotong diorang memang sedap macam mak-mak yang masak. Lagi best, dekat sini ada banyak pilihan pizza and diorang buat fresh-fresh tau. Macam yang kita orang ambil ni, beef tenderloin pizza. Dapat makan pizza yang baru masak dengan cheese yang masih cair. Cakeda. Yang ni pula supreme platter. Dalam tu ada kambing dengan ayam tau. Lepas tu korang tengoklah ayam dia tu. Besar weh. Senang kata dekat PNC Kitchen Restoran ni banyak pilihan makanan. Kalau nak makan berlauk pun ada, western pun ada. Macam beef sirloin stick ni. Dan kalau korang nak makanan yang confirm kenyang, silalah cuba kampung fried rice ni. Sebab bukan setakat ada nasi ya, tapi ayam goreng dengan tempura pun ada mat. Diorang punya mantau spicy ni pun serius sedap and memang pedas. Mira suka sangat. Dan special PNC mi kari ni pun portion dia banyak and kuah dia pekat tau. Lagi satu yang Mira suka sangat dengan PNC Kitchen ni, sebab dessert and pilihan kek dia banyak weh. Jadi sesuai lah kalau nak sambut apa-apa kan. Jadi masa ni kita orang try diorang punya coklat lava, lepas tu Rochelle peanut butter, pistachio cake, and jangan tak tahu tiramisu pun ada tau. Dan kalau korang tak tahu lagi, PNC Kitchen Restoran ni kepunyaan Melayu Islam tau. Jadi surau pun disediakan, memang padu cai.